Assalamualaikum dan selamat hari ke-21 kita melaksanakan ibadah berpuasa di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan ini. Jadi hari ini 11 hari bulan Mac, kami telah melaksanakan amanah yang tuan-tuan, puan-puan berikan kepada kami, iaitu untuk mengadakan majlis iftar perdana peyatim di Ganga Perlis. Alhamdulillah hari ini kita telah menjemput 250 orang-orang anak yatim yang datangnya daripada zon utara, melangkumi daripada Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Alhamdulillah rezeki tuan-tuan yang beri kepada kami telah kami tunaikan, di mana alhamdulillah hari ini kita telah menyumbang setiap anak yatim kita berikan RM150 sebagai duit raya, di samping hadiah-hadiah yang lain. Jadi kami ambil kesempatan di hari yang mulia dalam kita mengejar memburu Lailatul Qadar, kita teruskan agenda untuk membela dan membela anak-anak yatim ini. Semoga apa usaha amalan kita diberkati. Mungkin asbab tuan-tuan telah menginfak kepada anak yatim ini, maka dengan izin Allah, Allah kurniakan ganjaran Lailatul Qadar. Ustaz beritahu kepada kita, kejar rebutlah untuk 10 malam terakhir, kerana ada satu malam yang kita panggil malam Lailatul Qadar. Kalau kita beramal di malam tersebut, setiap satu amalan akan diganjarkan dengan 83 tahun punya amalan. Kalau saya bayangkan, kalau tuan-tuan hari ini menyumbang sebanyak RM100, maka RM100 dikali dengan 83 tahun. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, seandainya amalan ini kita terus laksanakan dan kita niat untuk wakafkan, sama ada kepada ibu bapa kita yang masih hidup, atau kita wakafkan pada orang-orang yang kita sayang, ibu bapa tadi yang telah lama meninggalkan kita. Jadi insya-Allah kita teruskan kita punya perjuangan untuk membela dan membela anak-anak yatim. Insya-Allah. Akhir sekali saya nak beritahu, bak kata pantun lama-lama, bunga selasih takkan layu. Terima kasih, thank you di atas segala sumbang bakti tuan-puan yang telah menyokong perjuangan kami di peyatim dan juga di yatim. InsyaAllah hanya Allah yang boleh memberi ganjaran yang setimpalnya terhadap sumbang bakti dan jasa baik tuan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.